Bahtera Nabi Nuh alaihi salam dan banjir besar. Assalamualaikum adik-adik yang Ustazah sayangi. Hari ini Ustazah Farha nak menceritakan satu kisah hebat dari Al-Quran. Cerita tentang seorang Nabi yang sangat sabar dan tabah. Siapa ya? Inilah kisah Bahtera Nabi Nuh alaihi salam dan banjir besar. Nabi Nuh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Baginda berdakwah siang dan malam tanpa penat lelah. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selainnya. Aku takut akan azab hari yang besar. Tapi sayangnya, ramai yang mengejek dan enggan mendengar. Hanya sedikit sahaja yang percaya kepada Nabi Nuh. Suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membina sebuah kapal yang sangat besar. Nabi Nuh patuh kepada perintah Allah. Dengan nama Allah, aku akan bina kapal ini. Kaumnya mentertawakan baginda. Hahaha, nak buat kapal di atas darat? Lucu betul. Bila kapal siap, Allah menyuruh Nabi Nuh membawa orang-orang beriman dan sepasang dari setiap jenis haiwan. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Hujan turun dengan lebat. Air mula naik tinggi sehingga menenggelamkan semua tempat. Bila banjir surut, kapal Nabi Nuh mendarat dengan selamat di atas bukit. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya. Adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahawa kita mestilah taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan putus asa. Jadilah anak-anak yang sabar dan kuat seperti Nabi Nuh alaihi salam. Jumpa lagi insya-Allah. Syukran jazilan. Assalamualaikum.